bersama untuk kita mendengar sesi tazkirah bersama Tuan Haji Yusof. Ayat Al-Isra pada ayat 61 hingga 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا فاستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. Dan ingatkanlah peristiwa ketika Nabi berfirman kepada malaikat. Kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu pada Adam. Maka mereka sujudlah, malaikat iblis. Ia berkata, betulkah aku sujud pada makhluk yang kau jadikan dari tanah? Yang diadun. Ia berkata lagi, kabarkanlah kepadaku, inikah orangnya yang engkau muliakan mengatasiku? Jika engkau beri tempoh kepadaku hingga hari kiamat, tentulah aku akan memancing menyesatkan zuriat keturunannya, kecuali sedikit di antaranya. Allah berfirman kepada iblis, pergilah, lakukanlah apa yang engkau rancangkan. Kemudian siapa yang menurutmu di antara mereka, maka sesungguhnya neraka Jahannamlah balasan kamu semua sebagai balasan yang cukup. Dan desak serta pujudlah sesiapa yang engkau dapat memujuknya dengan suaramu, dan kerahlah penyokong-penyokongmu yang berkuda serta berjalan kaki untuk mengalahkan mereka, dan turut campurlah dengan mereka dalam menguruskan harta benda dan anak-anak mereka, dan janjikanlah mereka dengan janji-janjimu. Bahawa tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan itu melainkan tipu daya semata-mata. Sesungguhnya hamba-hambaku yang beriman dengan ikhlas, dan engkau, hai iblis, mempunyai sebarang kuasa terhadap mereka untuk menyesatkannya. Kulah Tuhanmu, wahai Muhammad, menjadi pelindung bagimu. Sadaqallahul azim. Kepada Allah SWT. Kita telah bacakan ayat Al-Isra daripada ayat 21 hingga 25. Seterusnya, menggunakan masa, saya menjemput Tuan Haji Yusof untuk sesi tazkirah. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia terlebih dulu ni nak buat housekeeping sikit. Suara jelas tak? Sudah jelas. Dia video dia ada ke? Video ada tadi. Boleh nampak jelas lah. Boleh nampak jelas. Apa tu, sebab ada technical problem saya punya ni sikit. Saya punya tu kamera tu dia nampak semua ke? Nampak jelas semua ke? Nampak sebahagian apa tu? Itulah dalam frame tu Tuan Haji kan. Yelah, tapi nampak sebahagian je saya punya ni. Nampak semua, nampak semua. Nampak semua, okey lah, tak apalah. Okey, baik. Macam ni lah. Tak apa. Okey, pertama sekali Alhamdulillah kita manjatkan kesyukuran dengan limpah dan kurnia Allah SWT kita dapat sambung pada pagi ini, sambung semula sisi tazkirah kita ni, sesi ni sebagai satu
motivasi kecil untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan usaha kecil kita ini, kita meneruskan interaksi dengan Al-Quran ni di luar pada pejabat lah. Maksud dia di rumah lah. Ini semua satu usaha kecil saja. Terlebih dulu saya mengucapkan terima kasih lah. Terima kasih kepada orang yang di belakang tabir ni untuk sesi tazkirah pada setiap pagi Khamis ni. Kita ada kori kita, Cik Sabri, membacakan ayat-ayat Al-Quran dan juga membacakan terjemahan. Dan kita ada juga Puan Nabihah, yang membantu untuk membuat iklan tu lah. Saya ada jemput kepada pihak-pihak ni, seksyen dan jabatan tertentu tu. Jadi yang iklan tu dibuat oleh pihak ni lah, CSV ni. Baik, terima kasihlah. Dan juga yang membantu saya ni ialah PA saya, Puan Malina, membantu saya lah dari sudut teknikal ni juga. Jadi baik, kita kita lihat kembali surah Al-Isra. Sebelum ni ada 2 siri surah Al-Isra. Lepas tu kita mencelah dengan surah Al-Balad, jika tak silap saya kan. Minggu lepas Ustaz Muzakir. Tak boleh jatuh je. Muzakir surah apa? Wal Asri ke apa? Wal Asri. Lepas tu ni kita sambung balik lah. Kita lompat-lompat, kita tebuk-tebuk, tapi ni kita kembali, tidak mencelah, kembali kepada surah Al-Isra. Jadi untuk pengetahuan umum, surah Al-Isra ni dia ada nama lain. Ada nama lain dia apa tu? Itu kita sebut dah. Surah apa ni? Surah ni adalah dinamakan juga sebagai surah Bani apa? Bani Israel. Jadi kalau kita lihat ada yang menyebut sebagai surah Bani Israel tu, ini adalah samalah surah Al-Isra ni. Surah yang ke-17 dalam mushaf. Selepas ini adalah surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi yang popular kita baca hari Jumaat, surah Al-Kahfi. Dan sebelum surah Al-Isra ni adalah surah An-Nahli, surah berkenaan dengan lebah. Baik, kita langsung kepada ayat yang kita baca tadi. Start berapa? 61. Satu ya. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqata tinan wa asjudu liman khalaqta tinan. Jadi kalau kita lihat ni wa'is ni dan ingatlah. Kalau dalam Quran ni banyak perkataan ni wa'is. Jadi kalau kita belajar ulum Al-Quran ni, wa'is ni menunjukkan tentang suruh beringat. Jadi ingat ni apa dia? Ingat ni apa? Kalau bahasa Arab panggil apa ni? Ingat apa? Zikir lah kan? Tak ke gitu? Zikrullah. Jadi ni Allah Ta'ala suruh ingat ni. Dia suruh beringat. Jadi kalau kita tak baca Al-Quran, macam mana kita nak beringat? Ni pesan Allah SWT melalui Al-Quran. Al-Quran ini kita sudah sebut banyak kali. Dia adalah surat kiriman Allah SWT.
Bila orang menghantar surat kita, apa kita buat? Cik Sabri, orang hantar surat. Baca dan amalkan. Baca dan buat. Baca, lepas baca, Bertindak. betul lah, step yang kedua lah. Step kedua. Katalah kamu dapat email, surat lah tu tapi bentuk elektronik. Okay, lepas dapat email kamu buat apa? Kamu baca dulu kan? Baca dulu. Lepas baca kamu apa benda yang kamu buat? Faham. Ya, fahamkan dulu apa benda maksud surat tu. Lepas tu bertindaklah kan? Tindak tu ialah beramal lah, bertindak lah. Jadi kalau kita katakan Al-Quran ini adalah surat kiriman Allah SWT kepada hamba-hamba dia melalui Jibril, Jibril melalui kemudian kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jadi dalam Quran disebut sini wa'iz ni beringatlah. Ingat. Okay, jadi kalau kita tak baca Al-Quran, bila mana kita tahu Allah SWT kita suruh beringat? Dan juga ingat tu adalah zikrullah. Kita ni orang kata apa, zikir ada banyak. Kita zikir yang kita sebut subhanallah, alhamdulillah itu semua adalah zikir. Tapi zikir paling tinggi sekali ialah dengan berinteraksi dengan Al-Quran lah. Membaca, fahamkan, mengambil ibrah, pengajaran dan laksanakan, amalkan. Jadi di sini dia sebut wa'iz ni ingatlah, di sini ingatlah peristiwa. Ingat peristiwa qulna lil malaikatis judu li adama. Ingatlah peristiwa Allah Ta'ala ni dia memberitahu, berfirman kepada lil malaika ni, maksud dia kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Jadi ini kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah ada kan? Dalam surah Al-Baqarah pun cerita tentang malaikat disuruh sujud. Di sini sujud ni sujud apa ni? Sujud sebagai tanda apa ni? Adakah sujud ini macam kita sujud dalam solat? Okay. Maksud dia tujuan sujud dalam solat itu ialah kita mengagungkan Allah Ta'ala. Kita taat. Tapi dalam konteks sujud ini ialah sujud hormat. Ini sujud hormat ini. Sebab Allah Ta'ala yang suruh. Jadi kita taat pada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala suruh. Dia taat ni dalam konteks ta'abudi ni kita tak macam orang kata tanya kenapa. Kita patuh je lah, tunduk sajalah, ikut sajalah. Ikut saja. Itu maksud dia kita patuh pada Allah SWT. Contoh dia, contoh. Bila kita solat, bila kita tukar rukun, kita tukar rukun daripada katalah berdiri kepada rukuk. Rukuk kepada sujud. Kita baca apa? Tukar rukun. Apa kita baca? Rukun kauli kita apa? Kita baca Allahu Akbar. Betul? Betul ke? Ya, betul. Jadi, tapi bila kita bangkit dari rukuk, kita tak baca Allahu Akbar kan? Kita baca apa? Baca apa? Sami Allah liman hamidah. Walakal hamdu. Okay. Jadi, ada orang tanya, kenapa bahagian tu pula dia tidak sebut Allahu Akbar? Jadi,
bila tanya tu jawapan dia ialah itu ialah dia sebut sebagai dalam bahasa Arab ni disebut ta'abudi. Ta'abudi ni kita taat saja. Kita kita tak tanya kenapa yang lain ni Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa masa tu sami Allahu liman hamidah? Jadi kita taat saja kan? Taat kita ikut je lah. Jadi macam ni juga taat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh sujud, sujudlah. Inilah ciri-ciri para malaikat. Malaikat ni dia taat. Dia tak ada kata, tak ada mikir tu kata ni kata kenapa. Nampak tak? Nampak tak? Jadi semuanya sujud kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Kecuali, illa ni sini ialah melainkan kecuali iblis. Ini kisah iblis. Jadi iblis ni bangsa apa iblis ni? Dia bangsa apa? Kalau kita ada manusia, kemudian ada malaikat, kan? Kemudian apa lagi ada? Makhluk jin. Jadi iblis ni dia adalah golongan jin lah. Dia golongan jin. Sebab tu dia jadi apa ni, kalau kita cakap bahasa kita sekarang lah kan, bahasa kita sekarang. Okay, maksud dia jin ni apa dia punya material of construction dia? Dibuat daripada apa material dia? Daripada apa? Daripada api. Daripada api. Malaikat? Cahaya. Daripada cahaya. Manusia? Tanah. Manusia dari mana? Dari tanah. Tanah. Ada yang kata tanah liat apa? Tak apalah tanah. Jadi manusia dari tanah, malaikat daripada nur, cahaya, dan iblis ini jenis jin. Jenis jin dan dia daripada nar, daripada api. Tapi kita lihat di sini dalam peristiwa ni, malaikat disuruh sujud hormat dan semuanya sujud kecuali iblis. Illa iblis. Sebelum kita lanjut lagi ni, ini para ahli tafsir, mufassirin kita menyebut antara faedah ni, perkara yang kita tengok dia punya faedah dia, ketinggian Bani Adam kan, tingginya manusia tu, tingginya darjat manusia sebab malaikat sujud kepada manusia. Itu kita kena, orang kata apa ni, kita kena tahulah. Apa tu pengajaran di antaranya ialah ketinggiannya, kemuliaan Bani Adam. Baik, jadi kita kena ingat, Allah Ta'ala suruh kita ingat peristiwa ni sebab apa dia suruh ingat ni? Kenapa agaknya dia suruh ingat? Agak-agak kenapa? Supaya kita melihat iblis ni, kita kena tahu penyakit iblis ni. Apa dia penyakit iblis ni? Kalau kita tengok di sini, kalau kita study lah, kita tadabbur. Dia kata qala asjudu liman khalaqta tina. Patutkah aku sujud kepada makhluk yang engkau jadikan dari tanah, yang diadun lah. Campuran tanah kan. Tanah ni diadun dengan apa? Dengan air kan. Jadi apakah yang nak ditunjukkan di sini?
Adakah kita sekadar mengingat? Ingat, tahulah cerita ni jadi sejarah sajalah. Tidak gitu kan. Dia bukan sejarah saja. Okay. Jadi, malaikat ini dia taat pada Allah Ta'ala. Dia tidak argue, dia tidak kata kenapa. Tapi, Iblis ni, dia tanya pula, patut ke? Patut ke aku sujud? Qala asjudu liman. Liman ni orang ni, ibaratnya man ni dia sebut sebagai siapa yang berakal lah biasanya. Liman, man tu yang berakal. Jadi patutkah sujud kepada makhluk yang berakal itu yang dijadikan daripada tanah? Rasa-rasa patut ke Iblis tanya Allah SWT? Rasa-rasalah. Jadi kita ngajilah, kita belajar di sini. Allah Ta'ala ni dia, nama dia, kita kena kenal Allah Ta'ala ni. Antara nama dia apa? Al-Hakim kan? Betul tak? Kita biasa baca dalam surah Al-Hasyr. Azizul Hakim. Jadi Allah Ta'ala ni, dia Aziz ni dia kuat. Dia bukan kuat saja, dia biasa dia sebut kuat dan dia serentak dengan bijaksana. Jadi Allah Ta'ala ni maha bijaksana, apa saja yang dia buat penuh dengan kebijaksanaan. Cuma kita tak tahu apa hikmah sesuatu yang dibuat oleh Allah SWT, akal kita tidak dapat tangkap. Sesuatu yang dibuat kadang-kala lah. Ada yang juga dapat diberi sedikit ilmu. Jadi kalau kita lihat, yang kita nak beringat kat sini ialah kenapa Iblis ni jadi punah ni, jadi rosak ni, sebab apa? Jadi sifat-sifat Iblis ni, nombor satu ialah sombong. Sombong. Sombong ni dalam konteks agama ni, takrif dia adalah menolak kebenaran. Dan juga menghina orang yang membawa kebenaran itu. Jadi kalau kita lihat dalam konteks ayat surah Al-Isra' ni, dia cerita tentang Bani Israel lah. Kalau kita lihat ayat-ayat seterusnya, nanti boleh tak pergi ayat 100 berapa? Cuba tengok ayat 101. Kita tengok ayat 101. Ni kalau kita lihat sini cerita ayat ni, cerita Bani Israel lah ni. Sebab Nabi Musa ni antara Nabi Bani Israel. Ini ayat 101. Kita bincang tadi ayat 61. Dia ayat-ayat Quran ni dia kena baca tu, dia saling berkait. Kalau kita tengok cerita ni ialah cerita Nabi Musa bertemu dengan siapa ni? Siapa dia? Fir'aun ni. Cuba tengok, cuba tanda Fir'aun. Sini. Walaqad atainal Musa tis'a ayatin bayyinat. Sesungguhnya kami telah memberikan Nabi Musa 9, tis'a ni 9. Ayat ini sebenarnya mukjizat lah. Ayat-ayat mukjizat yang jelas. Beliau disebut ni fas'al bani Israel izja'ahum faqala lahu. Ni cerita Bani Israel lah. Kita tak nak bincang sini, nak cerita dia sini. Apa kaitan tadi? Iblis ni dia sombong kan? Sombong tu adalah menolak kebenaran dan juga menghina orang yang membawa kebenaran itu. Jadi contoh di sini ialah Nabi Musa dengan Fir'aun lah. Nabi Musa ni membawa kebenaran.
Antaranya dengan membawa ada mukjizat dan juga kitab Taurat. Tapi apa ni, kalau kita lihat di sini, Firaun ni dia dah tengok kebenaran, dia dah tengok dah mukjizat, tapi dia tak nak terima juga. Sebab apa dia tak nak terima? Ni jenis macam iblis tadi lah. Jenis sombong. Kebenaran dibawa oleh Nabi Musa dan juga mukjizat dan juga kitab, dia tak nak terima. Cuba juga dengan musyrikin Mekah zaman baginda Rasulullah SAW. Bawalah mukjizat, bawa Al-Quran. Tersih juga dengar. Sebab sombong. Apa lagi? Apa lagi penyakit ni? Sombong, kerah kepala. Lagi? Besar diri. Sombong, kerah kepala, tak dengar kata. Okey. Dia kalau nak orang kata nak macam ringkaskan lah. Sombong, kerah kepala, tak dengar kata. Masuklah tadi yang disebut sebagai besar diri, takabur, angkuh. Kan? Dah ada kebenaran depan. Firaun, kemudian pada zaman baginda Rasulullah SAW, sebab ni tu ayat Quran ni turun kepada Rasulullah SAW. Dia kena ingat cerita Nabi Musa dengan Firaun. Firaun ni, kita tengok sini Firaun ni kemah ni. Bila Nabi Musa ketika ketika Nabi Musa datang kepada Firaun. Fir'aunu inni la zunnuka ya Musa mashhura. Bawa kebenaran. Fir'aun ni dia psycho balik, dia kata kepada kaum dia. Dia ada gangguan tu. Tolong mute lah. Tolong ganggu tu. Jadi dia kata pada Firaun bagi tahu Musa, sesungguhnya Musa dan kaum dia lah. Sesungguhnya aku fikir engkau ini wahai Musa seorang yang terkena sihir. Nampak tak? Dia tak boleh terima kebenaran. Dia kenal Nabi Musa ni. Sebab Nabi Musa ni angkat dia kan? Anak angkat. Anak angkat dia. Jadi dia kenal. Jadi dia kata Musa mu ni dulu lain. Dulu okey lah kan. Sekarang ni tak tiba-tiba tak bawa mukjizat lah. Ular Nabi Musa boleh makan ular-ular sihir tu. Itu bukan ular sihir. Ini mukjizat. Macam-macam lagi. Kan dia cerita sini 9 mukjizat. Kan? Jadi Fir'aun kata Musa mu ni dia kata masyhura. Masyhura ni maksud dia apa? Kena sihir. Jadi merapulah kan? Bawa cakap-cakap pasal ketuhan lah. Mana Tuhan yang sebenarnya, ni Rabb yang sebenarnya. Dia bawa benda-benda ular tu macam-macam, dia tunjuk mukjizat. Ni semua sihir dia kata. Inilah. Jadi ni cakap-cakap orang yang dah tunjuk dah kebenaran. Apa lagi bukti yang dia nak? Lah kali dia kata sihir. Jadi orang ni kalau dia tak nak dengar, dia kerah kepala. Dia tak dengar kata, dia sombong, dia takkan terima pun. Apalah. Saya tak faham. Orang Kelantan panggil apa? Bawa apa? Bawa rimah? Bawa gajah rimah ke?
Sabri. Ha. Bawa lah apa pun, dia ni Ha. kerah kepala ni, bukti, Hmm. saya dengar juga tu. Saya dengar kata kerah kepala lah tu. Jadi, tak apalah, ni nak contoh, contoh dia, iblis tu satu hal. Ini contoh yang cerita iblis ni di langit kan? Kan? Cerita iblis tadi, ayat 61. Di langit kan? Hmm. Ini cerita di bumi. Cerita di bumi ni. Zaman Fir'aun dan juga zaman Pak Abu. Kenal Pak Abu? Hmm. Kenal tak? Jahat. Abu Jahal. Lagi? Belah. Abu Lahab. Banyaklah Pak Abu. Kemudian ada lagi Abu Sufyan. Jadi Abu Lahab, Abu Jahal ni dia tak masuk Islam lah. Tapi Allah Ta'ala beri hidayah kepada Pak Abu nombor 3 tu, Pak Abu Sufyan. Kemudiannya dia masuk Islam. Dan menjadi pejuang Islam sampai buta mata. Itu hidayah Allah Ta'ala. Kita tak tahu orang yang dulunya penentang kuat, tapi kemudiannya menjadi penyokong. Abu Jahal. Abu Jahal. Anak dia nama siapa? Anak Abu Jahal nama siapa? Sahabat yang famous tu. Zuraimi ada ke? Ada dalam ni, ikut ke? Ikut ke Raja Zuraimi? Ada Zuraimi ada. Ada. Tahu nama anak Abu Jahal? Anak Abu Jahal ni nama dia Ikrimah. Ikrimah nama. Dia ni masa pembukaan Mekah, dia lari. Sebab dia ni wanted. Rasulullah SAW ada beberapa nama yang dia sebut wanted. Majoriti dia ampunkan, tapi ada beberapa tu jenis wanted. Antaranya Ikrimah lah. Dia lari, tak apalah, cerita Ikrimah ni panjang. Tapi dia dapat hidayah dan dia balik ke Mekah, dia masuk Islam. Nak tanya Zuraimi tu sebab tanya dia tahu tak nama sahabat tu ni. Radhiyallahu anhu. Kita ni kenal lah sahabat sikit. Ni kita kenal pemain bola World Cup semua tu hafal. Besok kan, tapi sahabat kita tak tahu. Okeylah, nak hafal pemain bola tu hafal lah. Tapi hafal lah sekali nama para sahabat. Baik. Okey, balik ke 61 tadi. Jadi kita jelaslah pengajaran dia ni, manusia ni adalah, Bani Adam ni adalah makhluk Allah Ta'ala yang dimuliakan sebab malaikat pun sujud. Kecuali iblis. Dan pengajaran dia jangan jadi macam iblis lah. Sombong, menolak kebenaran dan menghina orang buat kebenaran, kemudian angkuh, takabur, kerah kepala, tak dengar kata ni perangai iblis. Tu yang disuruh ingat ni, supaya kita beringatlah. Kalau kita Quran kata kita pula kata macam-macam. Jadi kalau kita sambung ayat ni, qala ara'aitaka hadzal ladzi karamta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Jadi ini cerita pasal kesombongan iblis. Dia tak nak taat pada Allah Ta'ala. Dia apa pula? Dia argue pula kan? Dia kata lagi ni, iblis kata, kabarkan kepada kau, inikah orang yang engkau muliakan mengatasiku? Jadi dia macam mana ni? Jadi dia rasa dia mulia lagi lah kan?
Dia rasa dia mulia lagi. Ni dia perasaan dia kan. Sebab apa? Dalam surah Al-Baqarah ada sebut kan, dia kata khalaqtani min nar kan. Maksud dia, kamu jadikan aku daripada api, kawan ni, Adam ni daripada tanah. Jadi api ni lebih hebat daripada tanah. Ini perasaan iblis lah. Tak ada pun kata macam tu kan. Dia berasa bahawa api lebih tinggi daripada tanah. Jadi takabur, jadi sombong. Jadi inilah penyakit dia. Kalau kita rasa kita jadi agah lah ni kan. Jadi kita lihat, kalau kita lihat dalam peristiwa bandingan antara Nabi Adam dengan iblis ni. Nabi Adam dia buat silap ke tak? Apa peristiwa dia buat silap? Buah kuldi. Ceritalah sikit Sabri, buah kuldi tu apa dia? Itu tanaman yang dilarang dalam syurga lah. Sebagai ujian. Okeylah, dia makan benda buah tu yang seperti manalah disebut jangan makanlah buah tu kan. Tapi apa dia buat? Apa dia punya corrective action dia? Bertaubat. Dia bertaubat. Mengakui kesilapan, dia bertaubat. Dia bertaubat. Sebab tu kita Allah Ta'ala ajar Nabi Adam doa taubat kan. Kalau dalam surah Al-Baqarah tu dia tak sebut. Dia tak sebut. Dia doa yang kita baca tu, tak silap saya ni dalam surah Al-A'raf. Kita baca doa Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini adalah doa Nabi Adam yang Allah Ta'ala ilhamkan kepada Nabi Adam untuk baca doa tu. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa ilam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tak ampunkan kami dan tidak memberi rahmat pada kami, dan ternyata kami akan menjadi orang yang lanakunanna minal khasirin, menjadi orang yang rugi. Jadi Nabi Adam ni bila dia tersilap, dia bertaubat. Dia minta ampun. Tapi kalau iblis ni apa dia buat? Dia dah salah, sombong lagi kan. Apa dia buat? Dia bukan bertaubat macam Nabi Adam. Dia kata apa ni? Dia kata apa? Dia kata sini apa dia kata? Akhartani ila yaumil qiyamah. Berilah tempoh kepadaku sehingga hari kiamat. Beri tempoh. Apa dia nak buat? La akhtanikanna zuriyatahu illa qalila. Dia akan menyesatkan, dia akan memujuk, dia pujuk dan dia menyesatkan zuriat keturunan Nabi Adam. Siapa dia zuriat keturunan Nabi Adam? Siapa dia? Bani Adam. Kita lah. Kita lah, tengok diri kita lah. Kan kita ni zuriat keturunan Nabi Adam. Kita ni kadang-kadang baca Al-Quran ni, Al-Quran ni turun ke siapa sebenarnya? Turun siapa? Surat kiriman tu dikirim alamat dia kepada siapa? Kepada siapa? Manusia tu siapa? Kita lah. Betul lah. Dulu dia turun kepada Baginda Rasulullah SAW. Dah zaman Nabi tak ada ni, turun ke siapa? Turun ke kita lah. Tapi kita kadang-kadang sedikit kemalangan, kita tak berapa cakna dengan surat kiriman Allah SWT ni. Sebab kita tak rasa ni surat kiriman Allah Ta'ala.
Kamu ni kerja iMedicare ni hari-hari buka email ke tak? Buka email ke tak? Tak apa-apa nak dengar. Seorang je ada dalam ni. Sabri seorang je ke? Ha? Raja ada raja. Dengar suara raja ada. sikit. Ada. Buka. email ke tak raja hari-hari? Buka. Buka. Sebab apa kamu buka? Untuk tahu maklumat. Maklumat dari siapa? Sebab maklumat ni ada kepentingan kan? Ada kepentingan hari-hari kita baca. Tapi surat kiriman Allah Ta'ala ni hari-hari tak baca. Ni persoalan yang sendiri tuan-tuan dan puan-puan. Tolong jawab sendirilah. Yang hantar surat kiriman ni Allah Ta'ala hantar surat. Dulu pada baginda Rasulullah SAW, zaman baginda tak ada ni, surat ni pada kita lah. Tapi satu, kita tak buka surat tu. Nombor dua, kalau kita buka, kita baca saja. Kita tak faham apa kandungan dia dan kita tidak bertindak. Kan tadi kita kata, kalau kita baca email, boleh ke baca email? Baca saja ke raja? Baca berlagu pula tu. Sebaik raja kamu tak baca email berlagu. Kau orang kata kamu ni beret 12 dah ni. Tonton fikirlah sendiri. Fikirlah sendiri. Jadi apa tu iblis ini dia tidak bertaubat, sombong, angkuh, malah dia nak minta tempoh pula dengan Allah Ta'ala. Minta tempoh. Minta lesen dan ni tak? Betul? Kalau bahasa kita lah sekarang ni, ni bukan bahasa tafsir ni, ni bahasa kita nak dekat kefahaman. Minta lesen. Lesen untuk apa ni? Lesen untuk apa ni? Minta lesen nak menyesatkan orang. Memujuk, memperdaya dan menyesatkan Bani Adam, dan kita adalah Bani Adam. Kita nak kena beringatlah ni bendanya. Tapi dia kata ni illa qalila. Illa qalila. Ramai yang tersesat, terpedaya, termakan pujukan, kecuali illa qalila. Kalau kita bagi tahulah kata berapa penduduk dunia ini? Berapa bilion? Katalah kita kata 5 bilion. Berapa Muslim? Muslim berapa? Daripada 5 bilion, katalah 1 hingga 2/5 lah. Maksud dia 1 bilion lebih. Yang Muslim. Jadi majoritinya tidak Muslim. Kalau dah kafir tu, sesat lah. Dia kafir kan? Dia terpedaya lah. Jadi sikit saja orang Islam. Tapi dia ada syarat juga untuk kita, bukannya kita Islam automatik dia amalan kita ready. Tu cerita lain lah. Kita pergi seterusnya ayat ni. Qala zhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannam jazaukum jazaa'an mawfura. Jadi Allah Ta'ala berfirman kepada iblis, qala zhab, izhab lah maksud dia, keluarlah. Keluar kata. Ada yang dalam ayat lain tak salah saya dia guna kata ukhruj. Keluar. Pergilah, keluarlah. Ni bukannya pergi ni suruh-suruh ni. Ni ayat perli. Kena faham jugalah. Dah boleh lesen. Okey lah, beres Ke lagu tu ke? Raja. Boleh lesen Bos bagi lesen Ya, Zahri.
Gitu ke Zahari? Ada tak Zahari ni? Ada? Nyangutlah sikit. Zahari ada? Kena sahutlah sikit. Orang tanya ke? Gitu. Jadi, boleh lesen dah ni. Allah Ta'ala pergilah. Apa kau nak buat, apa yang dirancangkan. Iaitu untuk menyesatkan manusia. Tapi Allah Ta'ala bagi amaran ni. Bagi amaran. Kemudian, fa'inna jahannam jazaukum jaza'am maghfura. Siapa yang menurut syaitan, terjak langkah syaitan tu, akan terima jazak ni, terima balasan lah. Terima balasan. Kita sebut jazakallahu khairan. Semoga Allah Ta'ala membalasmu dengan kebaikan. Jazak. Jadi akan dibalas. Semuanya ikut sekali syaitan, masuk ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Okay. Sebab tu kita baca doa lepas kita berzikir lepas semayang tu, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, lindungkan kami daripada neraka. Baik, ayat seterusnya, wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika wa syarikhum fil amwal wal aulad wa'idhum wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurura. Jadi apa tu, kita tengok sini, tadi dia dah macam dapat lesen tu kan, tapi lesen tu lesen murka lah bagi tu. Jadi sebut di sini, dan desaklah, serta pujuklah, rayulah, bisiklah kepada sesiapa yang engkau dapat memujukmu dengan suaramu. Wah, dia ada alat di sini ni. Syaitan ni dia boleh pujuk dengan suara. Suara syaitan. Mana contoh? Mana apa tu contoh-contoh dia apa ni pujuk dengan suara ni? Mana? Dia antaranya benda yang perkara yang tak berapa bagus ialah antaranya melalui suara ni, melalui muzik lah. Melalui muzik yang melampau lah kan. Nyanyian dan muzik yang melampau. Muzik ni ada yang kata khilaf, tapi khilaf tu bersyarat tu dia banyaklah syarat dia. Tapi generally kalau yang kapi-kapi ni, muzik ni benda yang tu antara cara nyanyian muzik ni yang melalaikan tu adalah antara contoh-contoh suara-suara ni lah. Kaedah suara lah. Kita ni dengar azan, dengar Quran ni tak berapa selera kau, tak berapa syok tak. Sekejap tak, meta je. Tapi kalau kita dengar muzik, muzik kan ada kan, rock, slow rock, heavy metal. Sebab heavy metal tu separuh tu memang puja syaitan pun. Ada orang ni dia kalau dulu piring hitam tu, kita dengar ni piring hitam ni dia pusing ikut jam. So ada orang ni dia terbalikkan lawan jam. Bunyi memang bunyi bunyi puja syaitan ke apa tu? Yang heavy metal tu kan.
Sekarang ni saya dibagi tahu sampai antuk-antuk kepala ke apa. Dia punya kepala tu dia antuk dekat meja ke apa. Bagi lagi orang kata apa, kau lagi. Tak cukup angguk-angguk je, antuk kepada meja ke apa. Bagi lagi. Tu suara tu. Jadi dia pujuk melalui suara. Dan kerahlah penyokong-penyokongmu. Iblis ni ada penyokong. Penyokong. Dia ada tentera dia. Yang berkuda serta yang berjalan kaki untuk mengalahkan manusia ni. Yang ni panjang pula lah cerita dia kan. Macam mana ni dia ada tentera berkuda lah. Berjalan kaki. Macam kita lah askar dia ada apa? Dia ada infanteri kan. Dalam zaman dulu kan ada yang berjalan kaki, dia tak naik kuda. Dia ada yang tentera cavalry yang naik kuda. Jadi syaitan pun ada. Dia ada bala tentera dia. Untuk merosakkan manusia. Jadi dalam ada satu hadis ni, saya tak ingat dia punya, tak apalah, mafhum hadis ni, cerita pasal iblis ni. Dia ada singgah sana di atas air. Dan dia kemudian dia arahkan tentera-tentera dia ni untuk merosakkan ni lah manusia lah. Tapi dalam banyak-banyak arahan tu, dia ada yang mendapat anugerah. Kenapa dia agak-agaknya? Jenis macam mana yang dapat anugerah ni? Dia banyak kan ajak orang ni pergi buat maksiat lah. Orang pergi itu kelab malam lah, dadah lah, zina lah. Tapi antara yang kemah sekali tu apa dia agak ni? Dalam hadis tu ada cerita. Tak pernah dengar hadis ni. Kejayaan top performer lah, kita kata top performer iblis ni. Dia punya anak buah dia ni. Ya. Nombor satu sekali ceraikan suami isteri. Ini top performer ni. 5 star ni. Yang lain tu kira lekeh lah. 4 star, 3 star, 2 star, 1 star je lah. Nombor 5 star ni bagi cerai suami isteri. Itu nombor satu. Nanti iblis pun panggil anak buah dia. Hebat dia kata. Ambil, dapat anugerah nombor satu. Jadi kemudian dia turut campur dengan manusia ni dalam menguruskan harta benda. Nak infak, nak sedekah, Allah, berat. Dia hasut, dia kata, kan sedekah, miskin dia kata. Sendiri pun tak cukup. Jadi tak sedekah lah kita. Tak infak lah kita. Dan juga dia campur dalam urusan anak-anak mereka kan. Ini kita diajar supaya nak berhubung pun, nak berhubung suami isteri pun kena baca doa kan. Rosli ada? Rosli? Ada Rosli? Ada? Ada. Ke baca doa tak Rosli? Betul, nak baca doa. Ke masuk gear selalu? Baca doa. Baca doa? Alhamdulillah. Takut lorak kan? Masuk gear selalu. Doa pun tak sempat baca. Ada? Ni apa ni, Raja? Tak? Bila tu dia campurlah situ. Kemudian kita makan lah. Kita makan minum. Tak baca bismillah. Kenyai setan. Dia masuk sekali makan. Kalau dia baca bismillah, sudahlah dia kata. Tak bolehlah kita hari ni makan. Masuk rumah pun, kamu masuk rumah ni sunnahnya, bagi salam masuk rumah. Walaupun isteri kita tak ada, kita punya anak-anak tak ada, tetap bagi salam tu sunnah.
Kalau tidak, dia masuk sekali lah rumah kita. Daripada kita mari dari pejabat ni, daripada Amerika, bla 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 tu macam-macam lah kita buat. Dia pun ikut masuklah rumah. Sebab apa tak baca apa ni? Tak bagi salam masuk rumah. Masuk toilet. Baca doa tak? Masuk belorat. Semua belorat tak raja. Masuk gear belorat, masuk toilet belorat. Jadi dia adalah tu. Nampak ni, dia akan campur. Kemudian dia menjanjikan macam-macam pada kita kan. Sebenarnya janji itu adalah tipu daya. Tengoklah dia kata mu sedekah, infak kuat tu miskin nanti. Padahal terbalik. Orang yang bersedekah ni Allah Ta'ala jamin rezeki dia. Lagi banyak dia sedekah, nanti rezeki dia barakah bertambah-tambah. Kemudian ayat yang seterusnya ni, inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kaffa bi rabbika wakila. Rabbukumul ladzi yurji lakumul fulka min bahri fil bahri litabtagu min fadli innahu kana bikum rahima. Jadi kecuali ni hamba Allah Ta'ala yang ikhlas, tidaklah engkau wahai iblis mempunyai sebarang sultan tu. Sini sultan ni kuasa terhadap mereka untuk menyesatkan. Cukuplah Tuhanmu wahai Muhammad sebagai pelindung. Wakilah ni pelindung. Okey. Jadi ini syarat dia. Kita nak terlepas daripada godaan syaitan ini. Syaitan ni tentera dia banyak. Kita kena ikhlas. Buat kerja tu ikhlas. Ibadat tu ikhlas kerana Allah SWT. Niat tu kena betul. Tidak ada syirik, tidak ada riak. Dan juga sebagian ulama macam mengambil kata-kata pendapat Fudil bin Iyad. Fudil bin Iyad ni tabi'in. Untuk satu amalan itu diterima, nombor satu kena ikhlas. Dan cara kita buat tu kenalah ikut sunnah baginda Rasulullah SAW. Terutamanya dalam ibadat. Jadi syarat untuk diterima makbul doa ni ikhlas dan mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau kita nak jaga ikhlas ni bukannya mudah. Kadang-kadang kita ni takut dengan manusia pula. Dah tak ikhlas dah. Buat apanya hari ni mu tak pakai ni macam ni. Tengok orang tengok orang kata nanti. Ikut benda-benda orang ramai lah. Orang ni kata macam ni, kita tak nak buat. Buat apanya tak tegur. Tegur kan, gitulah, begini. Jadi ikhlas dan mengikuti sunnah adalah syarat untuk amalan kita ni diterima di sisi Allah SWT. Ya, kita kerja, kita kata ikhlas. Tapi tak tahulah ikut sunnah ke tidak dalam keadaan-keadaan tertentu. Jadi kita ada halal haram dalam Al-Quran disebut. Jadi kita kena ikutlah halal haram tu. Baiklah. Jadi saya rasa saya minta maaf dah terlebih sikit masa sebab kita tadi lewat sikit. Jadi apa yang baik ada ibrah semuanya daripada Allah SWT. Jika ada terkeliru, tersasul, tersalah, semua adalah daripada kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan jazakallah khairan jazak kepada Ustaz Yusuf atas penjelasan dan tafsir yang telah diberikan kepada kita. Semoga apa yang disampaikan dapatlah kita ambil untuk kita sampaikan
pada ahli keluarga ataupun rakan-rakan yang terdekat untuk kita amalkanlah menyediakan pengajaran kepada kita berkenaan dengan sejak Iblis dan dekat dengan Nabi Adam dan insyaAllah kita tangguh dulu ngaji kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul Nas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Terima kasih semua dan insyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.